Cerita belakang tirai, tempat kisah lama hidup kembali. suara yang pernah sunyi. Assalamualaikum, bertemu lagi di podcast Cerita Belakang Tirai, kerana semua cerita bermula di belakang tirai. Jangan lupa subscribe dan komen dan push the notification bell dan share dengan kawan-kawan. Kita baru di episod pertama dan kita mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk meneruskan podcast ini di episod akan datang. Okey, kali ni episod pertama kita. Oh, hari tu episod apa? Pilot. Itu pilot. Oh, nampaknya kita masih di sini. Alhamdulillah. Ada, okay. Jadi, episod yang ini, kali ni, kita nak bercerita pasal apa? Pasal kau. Pasal kau. Pasal kau tu pasal apa? Boleh tahu tak kalau Kak Ini cakap kita cerita pasal kau? OTT lah, over the top. Dia pasal sindrom diva. Oh, okey. Dia ni nampak je macam ni, dia macam dia kontrol. Dia ada sindrom diva tu ya. Wah, Ada. tak, dia, saya okey kalau nak bercakap pasal ni. Tapi dia punya intonasi, dia ni, wah, betul punya dendam ya. Come on, 26 tahun kot. Kali Aku ni tengok kena muka terima kau. saya sekarang berada di tahap ini. Alhamdulillah. Kali ni gini kan. Okay. Apabila saya dapat anugerah ketika itu, depan TV guys, depan TV. Loh, berjaya juga budak ni. Macam tu dia bercakap. Jadi kalau kita tengok statement tu, maksudnya apa? Dia yang diva. Oh ya. Yeah. Okay. Kita pergi dulu biasalah dia cikgu-cikgu ni dia cakap pasal definition dulu Okay, menarik kalau kita tengok diva ni literally secara hurufiahnya, diva ni sebenarnya berasal daripada perkataan Latin, okay? Latin apa? Kat Itali ke? Itali dia adapt daripada tu, Latin. Yelah, sebab oh, dia, jangan panjang-panjang nanti kita salah, malu pula kita nanti nak. Okay, sebab dia guru, pendidik, jadi saya kena akur lah. Okay, dia cuma kalau anda rasa diva tu dari perkataan lain, boleh komen kat bawah. Okay, dia berasal daripada perkataan goddess, Dewi. Dewi. Sebab apabila perkataan ni muncul, dia sebenarnya merujuk kepada seorang bakat seorang wanita, selebriti yang diselebratekan, wanita selebriti yang mempunyai high talent lah. Bakat yang sangat tinggi. Cakap pasal saya ke? Yang kedua ni mungkin cakap pasal kau. Okay. Apabila kita tambah perkataan sindrom dekat depan, dia lain tau. Diva tu lain. Sindrom diva tu lain. Sindrom diva tu yang kau. Sebab bila kita... Tak, nanti. Cara bercakap tu macam teruk sangat sindrom. Okay. Macam saya ni. Sebab apabila kita tambah sindrom di depan diva, dia dah merubah the whole context diva yang asal tu. Dia bukan lagi... Sebab kalau diva yang asal tu kita refer kepada female pop star ataupun selalunya opera singer lah, penyanyi opera pada satu masa dahulu. Sebelum ada cakap orang cakap unfair. Okay, excuse me dengan izin siapa faham komen faham ya. Kalau perempuan dipanggil diva, yang kali ni cakap lah daripada bahasa Latin. Kalau lelaki dipanggil divo. Jadi kau sindrom divo lah. Tapi lah sindrom tu. Bila kita tambah perkataan sindrom, dia merujuk kepada orang yang mempunyai credibility. Tidak, bukan credibility. Credibility yang tadi tu. Okay. Ini dia punya temperature, dia temperamental, dia highly demanding. Lepas tu dia sentiasa merasakan diri dia lebih penting daripada orang yang berada di dalam ruang tu. Itu apa sindrom? Itu kalau sindrom, itu sindrom lah. Yalah, satu-satu lah. Jadi macam kita cakap tadi lah, diva tu sepatutnya satu, dia boleh panggil anugerah ataupun gelaran Gelaran lah. Diva without syndrome gelaran is tu complimentary. Yelah. But it's a compliment lah. Maksudnya kalau syndrome, compliment. Without syndrome, itu adalah pujian. I nak lah diva tu without syndrome. Syndrome diva tu I bagi dekat you. Kejap dia cakap apa? I nak lah. I nak lah. Tak dapat. Ambil lah. Kali kau punya ambil. Okay, Mat, kali ni nak kongsi satu cerita Okay, aku bilakah pengalaman kali ni yang merasa didivakan oleh seseorang. Pada waktu tu ada rasa bengang, tapi sekarang tak adalah. Okay, pada waktu tu dia rasa macam peristiwa pahit, tapi sekarang kalau ingat balik dia rasa macam kelakar pun ada. Okay, kali ni pernah bekerja di sebuah produksi sebagai kru. Okay. Hello. Tu maaf, tergelak. Okay. Kita baru je cerita pasal korban pilot episode kau jangan gelakkan kru. Dia gelakkan kru. Siaplah kru-kru apa ni. Macam tu kan, macam tu. Yang itu yang dipanggil fitnah. Yang
Audio dia rosak lepas ni bila siar nanti pengarah tolong mute kan. Yang saya cakap tu, yang saya ketawakan tu dia. Okey, Kak Ella sambung cerita Okey, adalah seorang pelakon. Dia pelakon tersohor lah. Okey, Kak Ella ni kan waktu tu kru je. Kru ke ASM? Assistant Stage Manager kot. Lupa dah lah, dah lama sangat. Itu 20 tahun yang lepas Okey. Jadi SM pun diva. Tak, yang diva tu dia pelakon tu, sindrom diva. Alright. Okey, dia okey, cuma mungkin dia ada problem. Kak Ella pun tak tahu apa berlaku waktu tu, tak cukup latihan ke atau apa ke. Dia tak boleh ingat drama tu, teater tu panjang, kita nak sebut nama lah, nanti orang tahu tajuk tu. Aku tak nak lah dikecam-kecam kan, tidak mahu sesiapa dikecam. Okey, mungkin dia tak dapat menghafal semua dialog. So apa berlaku pada hari show, dia pesan dengan Kak Leni. Dia cakap, Leni, aku nak engkau jadi prompter aku. Bagi dialog dekat dia waktu show. Okay. So Kak Leni macam, biar betul prompter. Kau senang kan, tapi kita ikut je, kita budak lagi waktu tu kan, kita follow je lah. Jadi kita malam persembahan pertama. Ini cerita malam persembahan pertama okey, dia prompter ni wujud. Kali ni wujud sebagai prompter pada malam persembahan pertama disebabkan dia dah merasa dia tak boleh buat pada malam-malam full run. Dia goyang lah. Dia goyang. Jadi dia kata, Leni kau jadi prompter, duduk. Jadi setting cerita tu membolehkan Kak Leni berselindung di sebalik set lah untuk dia tengok melalui tingkap. Okay. So apa berlaku pada malam pertama? Dia berdialog. Dia asyik tengok Kak Leni kat tepi. Jadi Kak Leni cakap dengan dia macam ni. Kak Leni kata, okay, kalau you nak dialog, you tengok I. Okay. You tengok I. Tengok saya dan saya akan bagi dialog. Maksudnya kalau setiap kali dia tengok, pada kali dia minta dialog lah. Okay, so apa yang berlaku macam tu lah. So dia bercakap sikit, dia tengok Kak Leni kat tingkap. Every time dia tengok, aku bagilah dialog. Aku bagi dialog. Lama-lama dia memang bergantung pada Kak Leni. Kak Leni rasa memang first show tu memang disaster lah kot untuk dia. Dalam hati Kak Leni, baik aku yang melakon. Kan? Jadi apa jadi waktu briefing malam tu? Ini ceritanya kita briefing taklimat akhir, dia cakap macam ni. Malam ni saya teruk. Saya jadi begini sebab dia. Dia tunjuk aku dekat waktu briefing tu. Betul. Aku macam, takkanlah kita menjawabkan ASM kot. Aku SM macam, kot. Kau lah yang menyebabkan aku tak ingat dialog. Aku macam, bukan kau ke yang minta dialog? Tapi kita takkan bercakap lah. Lepas tu, stage manager waktu tu, tapi stage manager dia tahulah apa ceritanya. So, tapi takkanlah stage manager nak marah pelakon utama. So, stage manager tengok saya dan dia pun cakap, okay, Leni malam esok tak payah buat apa-apa. Itu je lah. Jadi, Kak Leni balik malam tu sedih tau. Di depan semua orang dia kata, kau lah buatkan aku begini. Itu sindrom diva, okay? Aku didivakan. Sedap tak pengalaman macam tu? Sedap. Tapi sedap, cuma tu lah macam kalau saya lah minta Kak Leni so jadi prompter saya. Saya pun saya rasa saya lupa lah Kak Leni. Bukan, masalahnya dia bergantung. Ya, Kesian lah, faham. Yelah. Jadi itu maksud Kak Leni sebelum kita pergi panjang lagi kan. Jadi sebenarnya pengalaman kali ni ada didivakan lah. Ya, perkataan diva tu adalah benda-benda yang ada dan sepatutnya diletakkan di tempat yang sepatutnya. Ya, betul. Jadi hari ini kita nak bersembang cerita balik tirai. Kita balik tirai kan? Belakang tirai. Cerita belakang tirai yang mana situasi ni kalau kita tak bincang, bagi saya benda satu benda yang bermanfaat nanti orang tak tahu dan akhirnya kita menyampaikan ni bukan nak mengajar lah. Akhirnya perkataan diva ni ada satu perkataan yang dicipta untuk diletakkan atau diberikan kepada mereka yang layak. Betul. Jadi cuma saya rasa dah lama sampai sekarang bila orang cakap diva je, even kita tak kena pun aku tak nak lah kan? Kita tak nak lah panggil orang cakap kita ni diva kan. Sebab dia diva tu sepatutnya positif lah. Dia seorang selebriti yang diraikan. Tapi mungkin lepas ni orang orang akan sedar lah yang kita tak nak tu bila ada sindrom. Dan saya pun terpanggil untuk kita lah, kita nak sembang pasal diva ni. Kau diva ke kau sindrom diva? Saya depend lah. Oh, amboi. Okay. Saya depend. Contoh saja. Okay, dengan izin ya. Ada izin ya. Supaya saya tak dipanggil diva lah. Saya juga ada pernah berlaku situasi itu. Tapi maksud saya bukan ASM lah. Okay. Walaupun saya pernah jadi SM Kak Leni. Okay. Tapi saya SM diva lah untuk Kak Leni. SM kau pernah lah. ASM kau tak pernah. Tak pernah. SM terus. Tapi saya SM diva Kak Leni. Alright. Okay, teruskan. Sebab kenapa saya diva? SM yang tak pernah pegang kertas.
Okay, saya hanya bagi arahan. Okay. Jadi situasi bila saya mendapat faham, mendapat tahu definasi diva yang sepatutnya. Jadi saya rasa dia juga pelakon ni lah. Okay, kebetulan di perempuan memang sesuai lah untuk panggil diva. Tapi dia sindrom diva. Dia adalah ciri-ciri diva tu, dia adalah ada, high okay. talent. Dia high talent. Dia boleh berlakon. Dan dia lebih senior pada saya. Ketika itu saya baru pun. Selepas pilih kasih lah. Kau belum diva. Belum diva. Anak diva pun belum lah. Junior diva pun tak Tak. sampai lagi. Kalau saya nak pun, kalau saya nak lah. Sebab manusia ada keinginan. Nak juga. Yelah, manusia ada keinginan. Sebab saya tahu benda tu positif. Membakar semangat, orang cakap kan. Tapi saya tak nak diva lah, saya nak divo lah. Okay, balik pada cerita saya. Yang mana sindrom diva ni bagi saya tidak elok. Sangat tak elok. Okay, sangat tak elok. Cuma dia buat orang benci. Dia orang benci. Tapi dalam masa yang sama, dia ada kadang-kadang juga boleh memberi motivasi secara paksa. Contoh? Okey, contoh. Saya pernah berlakon, watak saya sebagai seorang pusher. Okey. Mengedar dadah. Pusher dadah. Oh, okey. Kan ada yang kena Ingat push macam kan. Okey, lepas tu? Lepas tu, okey, saya berlakon lah dengan dia. Okey. Saya faham kalau dia tak kenal saya apa semualah. Itu cerita lain. Tapi apabila saya sparring dengan dia, saya dibiasakan dengan disiplin. Okey, kita kena ada chemistry. Okey, first kali first kali saya minta dia, boleh tak kita rehearsal? So dia cakap dia busy. Okey. Tak apa kan, kita kena faham kan. Sebab kita tahu kita kena hormati cara kerja orang. Kemudian apabila contohlah Kak Lenny lah yang katalah akulah diva tu. Ya. Okey. Cepat. Okey, pengarahnya ni. Pengarahnya ni Okey. Pengarah ni. Okey, saya sebelah ni tapi dia buat macam tak wujud. Apa situationnya? Dia buat tak wujud Okey, situasinya saya kena ada pergelutan kasar dengan dia. Dengan dia lah. Okey. Jadi dia cakap dekat director. Dia cakap apa? Dia ni lepas ni nak kena lempang aku. Dia ni boleh buat tak? Kalau aku cedera macam mana? Dia nak ada duit nak bayar pergi klinik. Cuba kali ni buat jangan diva. Dari pengarah Tu. Katalah pengarah kita Acu Acu, dia ni lepas ni dia kena lempang aku ni. Ada ke kalau aku cedera, ada ke duit nak bayar ni? Aku tengok muka macam, kau betul ke kau ambil pelakon macam ni? Kejap. Ini macam betul-betul. Ni pasal marah tu. Kali ni menghayati. Aku nak bagi kau penghayatan supaya tapi cepat je. Come on. Kalau nak mendiva dengan Come on. Okey, kali ni bayangkan. Sambung. Saya dekat sebelah. Saya macam tunggul. Jadi macam teruk orang buat macam saya tu. dah panas. Saya dah panas dan saya dapat tengok reaksi pengarah lah. Kalau aku tak nak tengok terus muka dia, macam ini ke pelakon yang korang cari untuk aku? Kan. Okey. Jadi situasi. Okey lah, go on lah, tak tengok muka. Go on. J nama kau. Sudahlah macam melampau ni. Lepas tu macam melampau. Okey, lepas tu. Lepas tu saya geram. Tetapi alhamdulillah saya mendapat kawal diri saya dan secara tak langsung saya dapat motivasi. Kau siap. Sebab aku baca scene ini, aku kena kuasai scene ni. Oh my God. Sebab aku adalah pengedar dadah yang mana kau kena minta dadah dekat aku sedangkan aku tak ada duit. Okey, aku minta dadah. Macam mana? Contoh. Kau nak dadah? Ambil. Okey, kejap. Okey, penghayatan Okey. Minta dadah, J. Nah, ambil. Ambil. Minta dadah tu kat aku. Ambil. Kurang aja. Macam tu. Sakit pula kita ni. Jadi, okey. So cakap, kadang-kadang ada sesuatu yang berlaku buatkan kita geram. Kau buat dia macam tu Saya buat macam tu. Kau divakan dia balik. Sebab saya mendapat kebenaran untuk scene itu, saya kena kuasai. Kalau tidak, tak nampaklah saya ni pusher. Dan tak nampak, saya tak langsung, saya berdosa kali ni. Membuatkan orang penonton tak kesian dekat dia. Ataupun tak nampak pengajaran yang kita cuba sampaikan. Kan? Tapi selepas itu kali ni selepas itu barulah kami boleh berkomunikasi yang baik. Dekat situ pengajarannya mungkin sebab dia tak percaya saya. Dia macam ni, macam rupanya pandai juga dia ni, berlakon hebat juga dia ni. Kak Lenny aku ingat dia cikai, aku tengok muka dia, aku ingat dia cikai. Kak Lenny, satu lagi Kak Lenny. Okey. Dia cakap, kau bagus kau boleh cakap mana lepas TV cakap macam tu. Kali ni tahu saya cakap apa? Okey, kau cakap apa? Apa maksudnya? Okey, dialog dia macam ni kali ni. Dialog dia macam ni. Apa ke kau jangan main-main dengan aku Aku datang sini kau yang suruh.
Dia cakap. Okay. Aku Itu dialog tak, aku. kau jangan, kau tolonglah kan. Tolonglah aku, takkan kau tak boleh tolong aku. Kan. So Okay. ni. Tolonglah aku. Takkanlah itu pun kau tak boleh tolong aku. Sun Pengarah! Lepas dialog ni. Macam tu lah cara dia. Perempuan. Lepas saya cakap dia, saya. Aku dalam karakter. Boleh ke dialog macam ni? Bukan macam tu. Bukan. Lepas habis tu, saya cakap, "Hey Sun," saya cakap, "Kau datang sini bukan aku paksa. Kau yang tergigit sebab kau nak duit kan?" Lepas tu lepas cut, terus datang kat saya. Dia cakap elok. Bagus lah kau macam ni. J, kau berlakon bagus. Tapi kau rasa ayat kata-kata tu lepas ke? Saya jawab Okay. Tak tahulah. Saya macam buat je kan. Tak tahu lepas tak lepas. Sekejap okey, sekejap macam blur, sekejap Sebab saya macam sebab kita kena respect dia juga. Kau sengaja ke sebut S word tu? Yes. Kau hati kau dah marah. Yes, maksud tengah marah. Oh my god, penerbit. Tetapi dia tak boleh rasa saya personal dengan dia because in character. Cuma bukan saya nak mengizinkan ataupun mengambil kesempatan. Tetapi macam kita cakap lah, sindrom diva ni Betul-betul. dia banyak membawa kepada arah negatif dan tak sihat. Siapa nama dia? Huruf pertama? Haruslah dirahsiakan. Berapa patah perkataan? Itu dah mengaibkan. Suku kata pertama? Nampak? Yelah, kita tak sebut nama lepas ni bagi tahu siapa nama dia. Yelah, jadi macam itulah, macam Kak Lin cakap tadi, bila kita berkelakuan mendivakan orang, sindrom diva, dia akan membuatkan orang tak suka. Dia akan mewujudkan vibe yang negatif di dalam production. Walaupun kadang-kadang walaupun dia seorang saja, production tu ramai kan, 20-30 orang. Seorang saja berperangai macam ni, dia akan sebenarnya dia boleh affect the whole production. Yang paling saya ni tak adalah terpaling, tapi kita cakap pasal benda seni ni kali ni. Kan? Seni tu perlu ikhlas. Yang kita sembang, kita kena ikhlas, kita kena ada chemistry, kita seronok nak buat. Yelah. Tapi apabila datangnya sifat mendiva ni, dia akhirnya, itu nasib baik lah saya rasa boleh positifkan untuk saya lebih strong untuk watak. Yelah. Betul kan? Tapi kalau saya down, betul. terus tak jadi apa. Kan? Dan kali ni dia lebih mendiva. Kau tengok. Jadi Okey, pasal tu, saya nak share satu tips Mekar Budaya lah, kita cakap pasal Mekar Budaya. Bila kita ada production ataupun show, selalunya dalam proses pemilihan pelakon, Kak ini selalu akan tanya, kita ada kita punya pengurus produksi kan, kita punya team casting kan. Selalunya kan Kak Lin ni tak akan tanya pasal apa kebolehan dia ke reputation dia, itu semua kita boleh tahu. Tapi Kak Lin akan tanya attitude. The team, kita punya casting team dalam Mekar Budaya ni, pertama nombor satu adalah attitude. Kita akan check. Kita akan tanya orang yang pernah bekerja dengan dia. Dia ni okey ke? Attitude dia okey ke? Boleh ke dia ni duduk berbincang? Adakah dia ni tahan lasak? Maksudnya kalau berlaku sesuatu dalam produksi, adakah dia boleh menjadi team player ataupun dia akan sebab kali ni pun sebenarnya kita, kalau boleh kita tak nak lah ada sindrom-sindrom diva di dalam production. Betul. Sangat-sangat mengganggu. Betul. Cuma macam kita cakap lah, nak tak nak kita kena berhadapan. Jadi kalau saya lah kat ni, that's why kita kena ada pedoman, kita kena ada belajar untuk mengatasi ataupun kita untuk mengawal situasi tu. Tapi kau tu selalu cakap aku diva sebab aku cakap benda tu dengan confident. Tapi kau tetap cakap aku diva. Okey, kali ni betul. Dalam kenapa orang tu dipanggil diva, kita balik pada definisi. Apabila pencapaian dia sangat bagus. Tapi bila sangat bagus, membuatkan saya penat nak bercerita. Okey, sekejap. Penat bercerita Okey, tak apa, kita rehat dulu kalau penat. Kita sambung sekejap lepas ni. Jangan lupa subscribe dan komen. Okey, jumpa lepas ni. Cerita belakang tirai, Tempat kisah lama hidup kembali. suara Okay, yang kita kembali lagi ke podcast Cerita Belakang Tirai. Okey. Okey, tapi sebelum kita teruskan, apa kata anda subscribe? Subscribe sekarang, subscribe. Ingat ini episod pertama dan kami sangat memerlukan sokongan anda. Komen, push the notification bell dan kita nak welcome kepada kita punya sahabat-sahabat yang sedang menonton di luar sana. Sekiranya anda ada apa-apa yang nak kongsi dengan kami, anda boleh email. Betul. Apa email? Ingat tak email kita? Email kami adalah mekarbudaya@sopmed mekarbudaya.sopmed@gmail.com. Betul. Okey, email saja, email. InsyaAllah kita cuba baca dan
kita share lah ikut. Mungkin anda juga ada pengalaman-pengalaman yang yang boleh dikongsi berharga. Ya. Okey, sebelum kita sambung yang tadi tu, ni ingat lagi apa nak tanya tadi. Okey, aku nak tanya satu hal. Mat, kau punya followers berapa? 90 lebih lah. Kau follow berapa? 1000 lebih. Diva tak follow orang. No, takkan saya nak follow 90 lebih. Okey, untuk pengetahuan anda, dia ada satu sindrom dinamakan social media diva syndrome, something like that lah. Menggambarkan orang-orang macam ni. Dia ada followers 93k, tapi dia tak follow 93k, dia follow 1000 lebih. Apa kehalnya? Follow je lah. Apa salahnya followers 93,000, following pun 93k. Kak Leni, Marleni Dianirwan, followers awak berapa? 1000 lebih je. Awak follow berapa? 1000 lebih juga. Adakah awak follow tu sama dengan orang yang follow awak? Okey, dia tak exactly sama kerana Kak Leni tapis. Sebab ada orang yang follow Kak Leni tu, dia macam fake account. So I don't like fake account ni. Baik. Kalau saya yang nak mengaku follow juruterbang. 90 lebih tu, saya hormatilah dia punya pendirian. Tapi tak dengar, kenapa saya kena follow 90 lebih tu? Dia dah follow atas dasar memberi penghormatan. Yelah, dia dah follow kau, follow back. Okey, kalau macam saya, apa saya pendapat tak follow. anda? Saya tak follow sebab saya mengikuti apa yang saya nak tahu. Contohnya pasal life hack, pasal sesuatu yang boleh boleh buat hobi saya. Tapi dia orang menghargai kau dengan memfollow. Kerana dia orang mengikuti perkembangan kerjaya saya. Fikir balik lah ya. Jadi kalau itu dipanggil sindrom dia diva. tahu social media diva syndrome macam tu lah. Okey, kalau macam mana tu? Maksudnya Kak Leni meletakkan kalau kita tak follow balik, kita sindrom diva. Social media syndrome diva. Diva syndrome. Okey, kita tak tengok sebab susahlah jadi artis ni statement. Okey, tak apa, itu dia terbuka perbincangan tu okey. Kita balik pada tadi kau kan, okey, kau selalu cakap aku ni diva. Sebenarnya statement dia tu merujuk kepada satu situation di mana saya sedang bertegas. Kan? Contohnya macam kami tengah berlatih lah, kita selalu bekerjasama kan. Kadang-kadang saya cakap macam ni, Mat, cuba kau jangan buat macam tu, buruk. Tahu tak? Buruk. Itu jargon dalam teater supaya kau buat lebih baik. Tiba-tiba dia keluar, dia duduk kat tepi, dia kata, diva perempuan ni cakap aku buruk. Hello, kau boleh tak bezakan antara bercakap benar untuk menggambarkan keadaan pada waktu tu dengan mendiva. Mendiva tu ingat kembali kepada definisi sindrom diva, iaitu orang yang merasa dirinya penting di dalam apa ni. Terdiam. Baik. Kita dia proses apa. Dia tengok muka kali ni tadi dia macam perempuan ni. Kita beri ruang kepada dia untuk membela diri. Aku tak diva, aku bertegas. Okey, nombor satu, benda yang kita perlu buat adalah mengikut arahan pengarah. Tetapi dia telah menunggang perkataan pengarah. Yang mana the way dia cakap tu kan yang buatkan kita rasa diva. Faham tak? Cara bercakap lah. Contoh, lantaklah, bukan aku yang berlakon, engkau. Jadi dekat situ macam wow, kau tak diva. Lengkap. Kerana apa yang tak lengkap? Ayat dia macam ni, kau yang nak berlakon kan, kau yang nampak cantik kat pentas kan, suka tingkau lah. Itu ayat dia. Nampak tak? Nampak tak? Itu diva ke? Pasal haruslah saya mengatakan dia diva. Kerana diva? Konon-konon dia pengarah. Konon-konon aku pernah menang pelakon wanita terbaik. Kerana ayat dia, kemarahan membuatkan aku lapar. Kan? Lepas tu dia pula mempunyai ramai anak murid. Hello? Kau tu tak manusia. Dendam. Penuh dengan dendam diva seorang ni. Kau tu tak manusia. Jadi okey, kalau kita dah bergaduh-gaduh macam ni, okey, mari kita cuba merendahkan kita tengok, hati. apa sebenarnya yang kau nak sebagai seorang pelakon, kau nak dengar apa? Okey, dia macam ni. Nombor satu nombor satu, kita kena betul-betul faham adakah macam kita nak cakap lah, diva tu positif and negatif. Kan? Jadi kalau dia bertegas lain dengan dia menganjing. Faham tak? Faham tak? Jadi kalau tegas dan anjing tu sama, jadi apa? Jadi apa? Tegas dan anjing bagi apa? Itu maksud dia.
Ha. Oh, menganjing rupanya. Contoh Kak Leni kan. Ah, Dia adalah seorang profesional. okey. Sebab dia akui Hmm. contohlah Diva ni kan pada penyanyi kan. Tapi kita dah Asalnya lah, asalnya. kita dah satu kan. Kan satu perbuatan yang tak berapa sihat bagi saya lah. Tapi tak apa. Sindrom Sindrom ni. Okey, jadi apabila kita pun tak faham kan, sebab seorang yang sangat profesional buat yang terbaik, dia bertegas. Contoh, apabila dia terdapat ruang untuk dia melahirkan idea-idea kreatif untuk perbuatan dia, contohlah lakonan ataupun persembahan. Jadi bagi dia bertegas, tolonglah kalau tak ada siapa yang berkenaan di sini untuk keluar dari kawasan ini supaya kami dapat buat kerja dengan baik. Oh, ni cerita siapa ni? Adalah pernah berlaku lah macam tu. Tapi yang tu Star Diva juga. Oh, okey, dah tadi juga. Sebab kena ingat. Oh, okey. Kena ingat. Sebab, Kita kena faham? adab perlu. Adab, okey. Contoh, sama ada dia tak boleh cakap pun. Dia perlu ada orang yang telah ditugaskan. Faham? Boleh dia boleh bercakap dekat kalau kita berlakon, dia boleh cakap dekat AD, assistant director. Kan? Tapi kalau ada PM boleh. Cakap. Supaya kerana dia bila kita berlakon kat ni, kita bermain dengan masa. Kita bermain dengan duit. Dan kita perlukan fokus. Jadi bila orang tak serius, tapi sebabkan kita kena ada adab kali ni. Dan barulah orang respect dan betul-betul dipanggil dia sebagai diva atau divo. Betul juga Bila dihormati dia diva lah. Bila tidak dihormati dia sebab dia ada sindrom diva. Dia ada sindrom diva. So kan bagus juga kita bincangkan hal ni. Jadi orang penggunaan tu betul lah lepas ni. Bagus sebab kau sendiri dah terasa Salman aku So salah. aku macam bangga lah kalau lepas ni orang cakap Kak Leni tu diva lah. Aku kena bangga lah kalau orang dah faham maksud dia. Yes. Sebab sebelum Tapi ni kalau Kak Leni tu diva lah, itu tak bagus. Kan? Dia kena tambah lah sekarang. Kak Leni tu ada sindrom diva lah. Oh, itu tak bagus. Tak bagus. Itu Jais Wazir. Tapi saya tak. Saya pergi ke arah sebab itu kita berbincang. Sebab itu kita cuba lihat cerita balik tirai. Di belakang tirai. Di belakang tirai. Apa sebenarnya berlaku di belakang tirai? Apa sebenarnya berlaku? Tapi di belakang tirai memang banyak peristiwa menarik. Bila kalau kita cakap pasal sindrom diva ni, Kak Leni adalah kenal seorang producer ni. Terkenal. Okay, kalau sebut nama kena saman kita. Okay. Dia ni dia baik orangnya. Okay, dia bukan tak baik. Kak Leni ada juga conversation dengan dia one to one kan, bercakap dengan dia. Elok je. Kalau kita bincang, Kak, gini-gini kan. Okay, okay ni. Tapi dia ni tak boleh jumpa manusia. Okay. Dia tak boleh berada di crowd yang besar. Dia balik kepada definisi sindrom diva tadilah yang dia merasakan dirinya penting. Bila dia ada dekat satu crowd yang lebih besar, tiba-tiba dia angin dia tu, tiba-tiba datang. Angin sindrom diva dia tu datang. Tiba-tiba dia bukan macam orang yang aku baru bercakap dengan kau dalam office tadi. Tiba-tiba dia jadi macam, apa ni semua? Aku mana? Kau ni? Apa semua? So Kak Leni macam termendung. Cakap, kau ni lain. Dekat tadi kau lain. Kenapa tiba-tiba bila ramai orang kau lain? Jadi macam mana tu? Itu the real. Itu the real sindrom diva lah kot. Sebab contoh yang Kak Leni bagi tu, dia tak begitu membantu saya untuk memahami dan menvisualkan dia kan. Alah, slownya. Dia macam ni Kak Leni sebab situasi dia ada dua. Sama ada nanti kita salah faham ataupun memang betul dia buat begitu. Dia macam ni contoh. Saya pernah berlakon dengan seorang artis yang tersohor jugalah. Okey. Dia ada gelaran Datuk pun. Okey. Datuk siapa dia? Okey. Datuk A. Okey, saya kita orang ditempatkan untuk bermalam di satu homestay yang sama. Okey. Jadi dia kongsi pengalaman apa, sungguh saya seronok lah. Kan? Jadi tapi bila saya pergi satu event, kita jumpa dia buat-buat tak kenal. Kan, ini anggapan saya tak kenal. Dia buat tak kenal ke atau dia menyanyuk dah lupa? Bukan, dia buat tak kenal. Dia buat tak kenal. Okey, macam mana orang? Kau ni siapa kan? Bukan. Kalau buat tak kenal macam zoom, dia ubah. Sebab dia bawa diri dia. Bawa diri sebagai pelakon yang dihormati apa semua. Kita yang terasa hati. Malulah aku kena Jais Wazir. Bukan malu. Ni aku geram ni. Okey, lepas bukan. tu. Dia macam ni Kak Leni. Okey, Kak Leni pensyarah. Okey. Kan? Doktor. Doctor, if you wish. Jadi kita ada watak bukan kita bermuka. Ada watak yang mana kalau kita tak bawa watak tu, student kita tak hormat kita. Okey, setuju. Jadi kalau saya yang kali, Kak Leni apa khabar? Student kat sini. Nanti cakap, Kak Dr. Leni ni apa ni? Dia ni berlakon tak? Sebab kita kena bawa wibawa tu. Okey, sampai situ aku faham. Lepas tu? Jadi dekat situ dah yang saya
kita juga tak bolehlah simply mengatakan orang tu ada maksudnya sindrom macam diva. maksudnya macam kau nak mengatakan Kau sendiri yang tak faham. Kau harap, kadang-kadang ada orang, sebabkan aku kenal dia, jadi kau nak show off dekat orang. Aku kenal dia. Tapi buat tak kenal tu macam Bukan buat tak kenal kan. Dia macam contoh dia tak terlayan semua contoh orang. saya, Datuk, dia macam, Jadi saya pula macam, jadi kau nak dia buat apa, Mat? Kau nak dia buat apa? That's why cakap, bila dulu saya tak faham. Jadi saya rasa macam, apa ni, tiba-tiba kau lain. Kau sini diva. Sekarang kau faham lah. Sekarang kita faham. Jadi saya harap kali ni kita faham. I dah lama faham. Yelah, okey. Kali ni tak terima. Bila tembak, J, tak maaf kan, saya nak tangkap gambar kali ni. Diva. Apa tu? Ini itulah, kita orang ni malas nak jalan dengan dia lah. Kita kan dah kenal lama. Dulu waktu kau belum lagi menang itu, ini tak ada orang pun pandang dia kat tepi jalan tu. Boleh je kita pergi minum, makan ramai-ramai dekat tepi. Sekarang ni boleh lagi kan? Boleh, tapi macam J, boleh tak kita bergambar? Betul. Aku roll eyes lah macam. Nampak? Okay, Kenapa aku roll aku punya eyes? Kau Sebab rasa? hati kau. Tak. Sebab lepas dia balik daripada bergambar dengan peminat dia tu, dia akan cakap something. Dia ada lagak. Betul tak? Betul tak, adik? Jawab sikit, adik. Dia ada lagak. Boleh ke kalau lepas bergambar, balik kat kerusi, minumlah macam biasa? Dia buat muka. Dia macam, tengok. Ini yang dipanggil salah faham. Okay? Kalaulah saya berlagak, contoh lepas saya tangkap gambar, kan? Macam, sambil tu saya live. Yes, itu saya berlagak. Ini antara circle kita. Sembang adik-beradik. Tapi memang itu maksud saya kan. Tapi kita melawak-melawak juga ni. Sebab itu kita kena ada pemahaman yang betul. Okey, jadi apa yang Kak Dini faham, sebenarnya dia macam ni lah. Kadang-kadang apa yang kita rasa orang tu mendiva, mungkin dia bukan mendiva, okey? Dia sedang menyatakan sesuatu mengikut peraturan pada waktu tu. Nampak muka kesedaran tu. Nampak okey, saya okey. Tetapi dengan cara yang tegas, macam I selalu buat, tapi you tak sedar, kan? Jadi it's bukan diva. Itu kita just tegas. Kita just being straight. Kita nak being straightforward, kan? Ya, tapi jauh daripada sudut kita nak sembang ni, bagi saya itulah cabaran kita. Itulah dugaan kita. Kadang-kadang kalau kita tak ditegur, kita tak akan berubah kali ni. Kerana kali ni kena faham, kali ni juga manusia. Kali ni tak boleh lari daripada keegoan dan rasa macam diri. Bayangkan, kali ni tu, dia ni. Hey, siapa kali ni? Okey, dia bukan pelakon saja tau. Dia kadang-kadang kru pun ada diva. Ya, sama. Kita orang pernah menyingkirkan kru. Kau tahu selalu orang singkirkan pelakon, singkirkan pelakon utama apa semua kan. Tak, kita singkir kru pun pernah. Diva. Itu maksudnya kan, kali ni singkirkan kru. Maksudnya semua orang boleh berada. Kita cakap pasal topik dalam lapangan seni. Semua orang boleh berlaku begitu. Jadi apa yang saya cakapkan, nombor satu, kini kita faham dulu sebelum kita membabi buta, kan. Yang kedua, kita juga kena faham juga kasut orang. Kasut orang tak faham lah tu kasut orang apa. Okey. Ni nak tanya satu soalan Kau kena jawab Kau prefer yang mana? Orang yang humble, okey, diva tapi dia talented, okey. Sindrom diva lah orang yang ada sindrom diva tapi talented, atau orang yang humble tapi baru nak start ataupun tak prepare apa-apa. Dua-dua tu susah saya nak jawab. Dua-dua kau tak nak. Dua-dua saya tak nak sebenarnya. Okey. Dua-dua tapi tak okey, nak. kalau ini je pilihan yang kau ada? Kalau ini pilihan yang ada, diva tapi talented. Ya, mungkin talented dia akan mudahkan memang kita. diva lah. Yang seorang ni macam humble, tak diva tapi Okey, tu saya kena survey apa yang okey lah, dia tak prepare ataupun dia tak se-talented yang diva. Okey, bila dengar tak prepare, of course tak mau walaupun dia humble. Sebab apa kat hari ni, kita berada di satu tempat kerana orang nakkan kita punya hikmat. Nakkan kita punya talent, nakkan kita punya bakat. Sebab tu orang nak. Tapi dia humble kerana supaya dia mudah kerja, tapi untuk dia. Tapi kau ni kena faham tau. Apabila kita bekerja di lapangan profesional, kita bermain masa, especially pasal duit kali ni. Jadi apabila dia tak bersedia dan dia tak tahu apa, itu telah merugikan production tu. Kan, jadi humble pun kalau tak ada common sense. sebab tu akhirnya production akan ambil walaupun dia ni sindrom diva, tetapi tapi dia memudahkan production. It's all about a business, okay. Everything is money.
Betul juga Make sense. Yes. Akhirnya diva tu dia hidup lah. Diva tu hidup. Cuma Ah, apabila dia ada sindrom diva, kita pergi pada bawah tajuk attitude dia. attitude. Kita kena akui dia memang diva. Okay? Betul. Tapi dia ada sindrom diva because itulah cabaran dia sebagai manusia. Dan kadang-kadang penerbit produksi ni dia bukan peduli sebab bukan dia yang nak hidup dengan diva tu. Betul. Pada dia ada nama diva tu di dalam production Penting. dia akan marketing lah Yes. boleh pull the crowd. Sebab apa Kak Leni? Sebab apa? Sebab orang begini dia orang boleh macam boleh faham lah sebab janji kerja buat. Okay. Kalau kau humble tapi kau tak boleh buat kerja, tak bersedia, tak prepare apa semua, dah lah ada kau. tempat lah juga. Apa? Okey lah, adab tu penting lah Walau macam mana pun akhirnya segala-galanya make sense lah kalau kita nak cakap. Saya Diva. yelah kali ni lebih senior, saya kena beradab sikit lah. Kau kena ingat Mat, dia bukan panjang sangat, lama ni. Orang baru akan muncul Betul. setiap masa kan. Seronok jugalah sembang pasal benda ni. Dia ni macam never ending discussion lah. Okay, Cuma kalau anda ada komen yang lain ataupun pandangan yang lain, korang boleh komen dekat bawah. Pernah jumpa orang diva? Ya. Yes. Sediva mana? Ya. Apakah perasaan anda didivakan? Jangan lupa subscribe, berikan komen dan push notification bell. Tekan tombol butang. Tombol butang Oh yelah. Loceng. Loceng butang. Tombol butang. Okey, 93,000 followers Jay Swazir. Mela, bagilah subscribe lah kita. Kita punya goal 1,000. 1,000 je dek. Yang 92 tu rehat dulu. Ada 1,000 tu Mela datang. Kali ni bagilah 100. Kali ni boleh offer 100 orang lah. Student aku. Yang paling penting ialah niat kita. InsyaAllah kita pegang niat kita. Kita bersembang cerita belakang tirai ni. Harap-harapnya adalah manfaat daripada orang lain. Ya, kita sebenarnya nak daripada cerita-cerita yang kita sampaikan ini, kita sebenarnya nak berkongsi. Kalau yang buruk itu jadikan sempadan. Okay, kalau yang baik itu ambillah, itu semua daripada Allah juga. Ya, dan tak kira umur kita berapa pun. Okay. Kadang-kadang suatu baru tu kita akan temui kalau kita buka hati. Baik, kau tunggu kita ada episod yang akan datang. Tajuknya menarik juga. Episod kita akan datang tajuknya Nepo Baby. Sangat contemporary tajuk ni, jadi anda kena saya okey. Saya okey, tapi kenapa mata dia Nepo Baby Okey. Show macam minggu lepas, episod yang pilot hari tu kita sebut kita ada beberapa show. Kita masih lagi menantikan pementasan teater imersif antara Rakta 23 hingga 28 Jun, diikuti dengan teater kanak-kanak dan juga Tarik Picu 16 hingga 19 Julai. Jadi get ready lah marilah datang menonton show, kerana dalam teater ni dia lain sikit. Dalam teater kita selalu menekankan pesanan-pesanan moral kepada masyarakat. InsyaAllah apa yang kita orang sembang tadi, kita orang kongsi, harap memberi sesuatu kebaikan. Yang paling penting, kita akan terus belajar. Dan kita tahu cabaran kita akan lupa diri. Kan? Tapi marilah kita tarik balik diri kita supaya berada dalam landasan yang betul. Mendiva boleh, tapi mengsindrom diva jangan. Okey, bye. Jumpa episod akan datang. Assalamualaikum. Bye. Weh, tagline last tu lah. Okey. Ambil balik. Ambil dari mana? Dari mana? Okey, baik. Kita pun dah sampai di penghujung rancangan. Jangan lupa, tirai mungkin telah ditutup, tetapi cerita tidak berakhir di sini. Jumpa lagi dalam cerita balik tirai, kerana tidak semua drama berada di atas pentas. Drama. Assalamualaikum. Bye. Diva. Nepo Baby. Cerita belakang tirai, Tempat kisah lama hidup kembali. suara yang pernah sunyi Kini didengar